Pembukaan mesyuarat sidang DUN Perak bermula dengan ketibaan pemangku Raja Perak, Raja Dr. Nazrin Shah. Bagaimanapun, baginda terpaksa menunggu di Kamar Diraja berikutan kekecohan di dalam Dewan. Persidangan yang sepatutnya dimulakan jam 10 pagi tidak bermula seperti dijadualkan. Ia apabila V. Sivakumar yang bertindak sebagai speaker enggan memulakan persidangan selagi Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan 6 anggota Exco serta 3 adun bebas tidak keluar Dewan. Alasannya, kedudukan mereka telah digantung jawatan kuasa hal ehwal dan kebebasan semasa usul dibuat ketika sidang di bawah pokok 3 Mac lalu. Bekas Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin serta bekas anggota Exco masih juga duduk di kerusi Menteri Besar dan Exco. Manakala Datuk Seri Dr. Zamri serta Exco BN berada di sebelah tempat pembangkang walaupun mereka mendapat majoriti dengan 28 kerusi dan disokong 3 adun bebas. Kekecohan berlarutan lebih 40 minit itu hanya berubah apabila jam 10.48 pagi, timbalan speaker Hee Yip Fong ambil alih mempengerusikan persidangan. Datuk Seri Dr. Zamri kemudian mengusulkan bekas adun sungai Datuk Ganison dilantik sebagai speaker yang baru. Ia disokong anggota BN dan bebas. Setelah usul pelantikan Datuk Ganison sebagai speaker diluluskan, beliau terus mengangkat sumpah dan mengambil alih persidangan. Bagaimanapun, Datuk Ganison terpaksa menangguhkan sidang jam 12.55 tengah hari selepas beliau dihalang adun pembangkang daripada meneruskan tugas sebagai speaker. Sivakumar pula masih enggan berganjak daripada kerusi speaker. Dan apabila Dewan kembali bersidang, 4 usul dikemukakan adun Sungai Rapat Hamidah Osman. Ia membabitkan pelantikan 7 anggota Exco diikuti usul pelantikan ahli jawatan kuasa hak dan kebebasan Dewan. Turut diusulkan semua keputusan usul dan persidangan bawah pokok dibatalkan. Datuk Seri Dr. Zamri kemudian membawa usul terakhir menangguhkan sidang Dewan selama 1 jam. Semua usul diluluskan secara majoriti walaupun diganggu adun pembangkang. Sidang ditangguhkan sekali lagi sehingga jam 2 petang. Itu suasana di sebelah pagi. Sebelah petang keadaannya lebih panas. Pertikaman lidah, tolak-menolak serta pergelutan sehingga memaksa pihak berkuasa campur tangan. Tindakan itu juga terpaksa dilakukan setelah bentara yang bertugas sukar melaksanakan tugas mereka. Itu antara kejadian yang tidak pernah berlaku namun terjadi di Dewan Yang Mulia di Perak. Semuanya kerana adun pembangkang bertindak cuba menghalang Datuk Ganison menjalankan tugas beliau sebagai speaker yang baru. Tindakan itu bukan sahaja mengganggu kelancaran aturan mesyuarat, sebaliknya turut menyebabkan amalan demokrasi tercela. Datuk Ganison hanya boleh memulakan tugas beliau setelah kehadiran pihak berkuasa membantu mengawal kekecohan itu dan Sivakumar dibawa keluar Dewan. Kekecohan di Dewan Yang Mulia itu turut menyaksikan istiadat perasmian oleh Raja Dr. Nazrin Shah yang sepatutnya dilakukan jam 10 pagi hanya berlangsung 5 jam kemudian. Raja Dr. Nazrin Shah dan Raja Puan Besar Perak Tuanku Zara hanya memasuki Dewan Undangan Negeri Perak pada jam 3 petang. Baginda berdua diiringi speaker Dewan yang baru, Datuk R. Ganison. Sebelum istiadat bermula, Raja Dr. Nazrin menitahkan bekas Menteri Besar Perak, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin dan Adun Setiawan Ngeh Kuham menghadap baginda. Sejurus kemudian, semua adun pembangkang yang ketika itu masih tidak berganjak dari kawasan tengah Dewan, akhirnya akur dan mengambil tempat masing-masing. Selesai titah perasmian, sebelum berangkat pulang, Raja Dr. Nazrin bertemu dan bersalaman setiap adun pembangkang dan BN. Persidangan Dewan kemudian ditangguhkan ke satu tarikh belum ditetapkan. Speaker Datuk Ganison membuat pengumuman itu selepas menerima usul penangguhan DUN oleh Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri. Apa yang berlaku kemudian dirumuskan Menteri Besar Perak sebagai undang-undang rimba yang cuba diperjuangkan pembangkang. Tindakan yang disertakan